kan kita pump dapat sikit-sikit, it's very normal tau. Sebab kita dah biasa direct, lepas tu kita baru je mula nak pump, tak boleh expect macam kita dapat penuh satu botol. Jadi kalau kita penuh satu botol tu, it's very uncommon sebenarnya. Kalau kita first time pump, lepas tu dapat penuh satu botol, sangatlah mustahil ya. Tapi kalau ada boleh komen, mungkin saya tak pernah tengok ke apa kan. Tapi kalau ibu yang first time moms, kalau kita kalau kita memang kalau kita memang direct, kalau ibu yang direct feeding, first time nak pump, especially kalau ibu yang bekerja, memang kita nak kumpul kalau kita nak kumpul stok susu, nak build milk stash, building milk stash orang panggil kan, kumpul stok susu sikit-sikit. Jadi namanya pun kumpul stok susu sikit-sikit. Jadi expectation kita tak boleh lah expect kalau kita pump tu penuh satu botol ni. Untuk ibu-ibu yang baru nak kumpul stok sikit-sikit, very normal dapat 1 ounce, less than 1 ounce. Bukan bermakna susu kita sikit pun. Memang 90% susu badan kita ni baby dah minum kenyang dah pun. Jadi apa yang kita keluarkan tu hanyalah saki-baki ataupun baby tak habis minum, saki-baki yang baby tak habis minum je sebenarnya. Susu ibu bukan hari ni pump esok dapat banyak terus. Tidak. Susu kita memang sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau kita nak kumpul stok sikit-sikit tu, jangan simpan terus dalam plastik susu, bekukan. Kan contoh dapat 1 ounce, 1,5 ounce ataupun 10 ml, 20 ml kan. Jangan simpan dalam plastik beku terus, jangan simpan dalam plastik susu dan bekukan terus. Jadi stepnya, jadi memang itu lebih common kan, kita pump dapat sikit, simpan dalam plastik susu, bekukan terus. Tak. Jadi bila kita, itu ialah orang cakap, boleh je nak buat macam tu. Cuma concern dia membazir. Plastik susu kita membazir. Lepas tu pengurusan EBM tu tak ada. Jadi untuk memudahkan ibu-ibu dan lebih jimat space dan lebih jimat kos, kita punya panduan ialah kita gunakan botol susu yang kita dapat sikit-sikit tu letak dalam botol bersaiz kecil-kecil macam ni. 1 ounce. Apa yang kita dapat? 1 ounce ke less than 1 ounce kan letak je dalam botol bersaiz kecil macam ni. Untuk first session, contoh pukul 9 pagi kita pump kan, dapatlah 10 ml, 20 ml kan, 10 ml, 20 ml, simpan. Anything kita dapat tu simpan dalam storage bottle besar kecil macam ni, simpan dalam peti ais untuk first session. So next session contoh pukul 11 pula kita tandem ataupun pukul 11 tu kita pump, dapat lagi second bottle. So bila kita dapat pump susu second session tu, jangan terus campur. Jangan terus campur dengan susu yang kita baru dapat tu, jangan terus campur. Letak dalam botol kedua, letak dalam peti ais juga. Okay, jadi third session kita pump. Third session kita pump dapat lagi lah 1 ounce contohnya. Letak dan jangan campur terus. Jangan campur terus dengan susu yang memang dah ada dalam peti susu tu. Jangan campur terus susu yang kita baru pump dengan susu yang memang dah ada dalam peti ais yang dah sejuk. Third session kita pump, letak dalam botol baru, letak dalam peti ais. Okay, jadi sebelum tidur, alhamdulillah kita dah dapat 3 ounce dah in total. Hasil 3 kali kita pump kan. 1 ounce, 1 ounce, 1 ounce. Satu hari dapat 3 ounce cukup lah untuk per feeding anak. Jadi bila semua susu sikit-sikit ni kita dah sama suhu, kita boleh campurkan. Secara nak campurkan, keluarkan, kita suakan sikit bagi lemak tu bercampur kan. Jadi bila dia dah sejuk, dia akan terpisah 3 layer. Suakan sikit bagi bercampur, so gabungkan dalam satu bekas yang sama. Okay, dapatlah 3 ounce, alhamdulillah. So 3 ounce yang kita dah sukat ni baru transfer ke dalam plastik susu ikut per feeding anak. Jadi average per feeding anak 2 ounce, 3 ounce untuk per feeding. Senang. Jadi bila kita dah dapat 3 ounce untuk satu feeding anak, baru kita bekukan, labelkan ikut first session yang paling awal, iaitu pukul 9 pagi tadi kan. 9 pagi, tarikh 3 ounce. Alhamdulillah dapatlah satu feeding anak 3 ounce, kita bekukan untuk stok kita. Jadi nak bekukan tu jangan tegakkan, baringkan baru kita bekukan supaya bila dia beku tu dia cantik, senang kita nak organize. Harap membantu.